Kenapa emas ni boleh jadikan kita kaya? First, tuan-puan kena tahu formula kaya ni adalah tabungan plus harta tolak hutang. Masalah kebanyakan orang adalah tak ada tabungan. Bila kita tak ada tabungan, kita akan buat masalah yang kedua iaitu hutang. Ada orang gaji 3,000 sebulan, nak simpan 10% pun tak mampu. Majoriti yang berlaku, kalangan rakyat Malaysia, 75% yang Bank Negara Malaysia keluarkan tak ada simpanan walaupun RM1,000. Walaupun dah kerja bertahun-tahun tapi tak berjaya nak buat simpan. Jadi macam mana? Emas ni dapat menjadikan kita kaya sebab emas ni lah dapat selesaikan masalah kita yang pertama tadi, iaitu masalah tak boleh menabung. Dulu bila kita simpan duit dalam bank, asyik terbayang nak beli macam-macam, last duit tu bocor. Tapi bila tuan-puan dah start simpan emas, kita rasa sayang dan tak rasa nak belanja emas. Jadi orang yang simpan emas dah settle masalah tak ada simpanan sebab emas ni juga duit kita. Dan bila kita konsisten, simpanan kita makin bertambah dengan cepat dan tak bocor. Bila saya bantu penyimpan emas, ramai yang rasa seronok sebab kewangan mereka bertambah baik dan nampak hasil penaklulan mereka bekerja dalam bentuk aset. Jadi bagi yang ingin saya bantu untuk mulakan simpanan emas yang pertama, boleh rujuk pin video atau klik link kat bio. Nak belajar lebih banyak emas dan kewangan, boleh follow Biha Rapat-Rapat.